You. Sir sudah makan? Dah tadi dah makan dah. Makanlah, saya dah buat buah ni. Dessert sikit. Mana ni? Kita orang pada luar ni, sir. Okey. Saya tengok apa ni? Tengok buat inlay. Oh, tengah buat inlay. Tepi ni. Ush, kemas juga saya buat ni. Boleh lah. Takkan suka buat pula. Ada apa ni? Ada apa datang buat buah ni? Saya ada ajak nak tanya sir ni. Bismillah, sir. Bismillah. Sebab saya dah lama dah nak Kena buat pakai mic. benda ni. Tapi itulah, saya nak tanya, sir tahu tak lagu Rindu Madinah? Rindu Madinah tahu? Aku pernah main aku. Saya tahu lagu tu. Tahu? Tak payah terperanjat sangat kot. Nah. Apa? Kenapa? Kenapa Mike? Tak sir, sebab saya teringin nak buat cover lagu Rindu Madinah. Okey, boleh? Sir boleh? Sekejap lagi. Jangan terkejut sangat ya. Boleh, aku pernah main lagu tu. Tapi apa Yuk Syai. Tak payah terkejut sangat. Gambar semua ada. Kalau laki dulu standard G. Aku pula nyanyi, kau nyanyi. Allah. Cuma verse ni, verse. Di suatu malam. Okay, kita try. Boleh. Saya, chorus, kita buat intro. Saya main chorus tu. Lepas tu you masuk verse terus lah. Boleh. Okay. Siapa ni? Lagi aku pegang je lah. Lagi aku pegang. Apa ni aku tak main dah. Maafkan saya. Okay. Tak baik. Jangan risau. Nanti aku pegang. Okay. Intro Di suatu malam bulan yang penuh terang, baginda mengenakan pakaian serba merah, lalu bersumpah Jabir bin Samurah, jika dibezakan Nabi terlebih indah. Allahu Allah, Habibi Rasulullah. Matanya terang sangat, suka bercela, nampak yang di belakang dan depan serentak. Jinjang tengkuk Nabi sangat putih melepak, tiada berdaki umpama pantulan perak. Habibi Rasulullah. Masya Allah. Dah lama saya tak main. Uish. Ada mic Aduh. Lama saya tak main lagu tu. Ya, Kira betul, macam Muiz nyanyi tu macam best lah. Saya teringat balik zaman-zaman, bukanlah zaman sangat, tapi time-time saya main dengan guru qasidah kan. Muiz dulu memang masa kecil kan, masa sekolah dia masuk nasyid. Saya time sekolah dulu ada join nasyid lah. Sebab itulah dia banyak, orang kata dia kalau pernah tu
dia mesti ada jiwa tu, mesti ada kan. Betul, sir. Dia punya lenggok, dia punya rasa tu sampai lah. Betul, sir. Okey tu. So esok kalau ada show, kita boleh lah main lagu-lagu tu kan. Boleh, sir. So ada apa tadi? Korang tadi daripada apa? Pergi makan? Kita orang pergi makan kejap tadi. Lepas tu betul lah. Lagi pun kita ada kerja kan nak buat, sir. Itulah. Ni Yaya pun pada makan tadi tu. Ya, betul. Jadi saya teringat lah, saya jumpa kan, melawat sedolah. Ya, terima hantar kasih, belilah buah sikit. Jadi sir, saya ada soalan. Boleh saya tanya soalan? Boleh. Kalau nak tanya boleh lah. Okay. Boleh. Sorry dah. Okay. Okay, soalan dia berbunyi macam ni. Okay. Bolehkah sir beritahu saya pasal asal usul sejarah gambus? Saya mau tahu betul. Ya ke kau saya nak tahu tahu tu? benda ni. Tanya ChatGPT pun tak apa-apa. Kalau ikut Muiz, gambus ni agaknya daripada mana? Tahu saya daripada Arab lah, sir. Arab. Okey lah, tu maksudnya tak salah lah. So macam apa, Yaya pun rasa memang daripada Arab lah kan. Betul. Biasanya kan. Nama pun gambus. Gambus. Tapi kalau dekat Arab dia panggil tu, panggilan dia ud. Maksudnya hari ni term yang biasa dia orang panggil untuk gambus ni ud. Tapi ada juga bahagian di belah-belah Yaman kan, dia memang panggil ud ni gambus. So kadang-kadang kalau dia datang di Malaysia kan, ada orang pemain gambus yang kita kenal daripada Yaman, dia pun memang bahasa dia pun panggil ud ni gambus juga. Jadi kita tahu perkataan gambus tu pun dia datang daripada mungkin bahagian Yaman. Kalau ikut sekolah, perkataan gambus tu dia derive from the perkataan konbus. Konbus itu memang perkataan daripada Turki lah. So dari segi istilah bahasa, gambus tu mungkin dia katakan, sekolah kata mungkin datang daripada alat muzik yang namanya kanbus daripada bahasa Turki. So kanbus tu dia lebih kurang macam gambus Melayu. Kalau kita tahu gambus tu ada satu, gambus Johor tu adalah datang daripada gambus Arab ataupun Yaman. Satu yang gambus Melayu kita panggil tu datang daripada kurun ke-19, dikatakanlah sekolah tulis macam tu. Daripada bahagian Parsi ataupun Iran lah sekarang. Okay, jadi asal usul tadi tu. Asal usul yang biasa kita dengar ni ataupun kita tahu orang cakap daripada Arab lah. Tapi dulu yang saya belajar daripada cikgu-cikgu saya kan. Contohnya cikgu saya, antara cikgu saya yang pertama tu Encik Raja Zul, Yang Mulia Raja Zulkarnain. Itu cikgu first saya masa dulu saya belajar di dulu Akademi Seni Kemasan lah, SK. Betul Aswara sekarang kan. Antaranya dikatakan kalau ikut asal usul ud tu, senang gambus ni lah, agak-agak dia yang pembuat, yang dikatakan yang orang pertama buat gambus ni, nama dia Lamek. Ini dalam sejarah tau, bukan sejarah yang kita buat-buat, tapi sejarah daripada Arab punya sejarah. Tertulis pun dalam buku. Dia didokumentasikan dalam sejarah Arab. Dia kata ada satu orang namanya Lamek. Dia keturunan ke-6. Maksudnya cucu keturunan ke-6 daripada Nabi Adam awal kan. Dia yang buat first gambus ni. Dia yang menciptakan gambus ni. Tapi agak-agak Yaya lah. Agak-agak dia cipta tu daripada apa? Sebab apa dia cipta? Sebab agak-agak awak lah. Saya tidak boleh agak lah, sebab tu saya tanya. Okey, kalau Muiz, agak-agak Muiz. Saya rasa dia nak panggil haiwan ke bukan? Okey, maksudnya macam nak menarik haiwan datang kan menarik dia. haiwan datang. Tapi kalau ikut sejarahnya bukan macam tu lah. Dia Lamek ni dikatakan dia ada seorang anak. Kemudian anak dia tu meninggal dunia. Kan. Jadi dia kerana terlalu sayangkan anak dia tu, memberi kesan yang sangat mendalam dalam hidup dia. Biasalah kita pun kan, sesiapa pun anak meninggal ataupun mesti akan sedih. Cuma diceritakan pada ketika itu anak ni digantung, Lamek gantung dia pada pokok. Mungkin zaman tu tamadun dia memang tak tanam orang, tak tanam mayat. Mungkin kita tak tahu, itu kena kaji lebih mendalam dalam tu. Mungkin zaman tu tamadun tu memang dikatakan mereka memang gantung orang. Kita tak tahulah kan. Tapi Lamek tu dia menggantung anaknya pada pokok. Kerana anaknya mati dan dia setiap hari dia tengok anak dia dekat pokok tu, dia mungkin ini dikatakan ditulis, dia gantung anak dia, kemudian anak dia mereput. Sebelum mereput tu biasalah mayat ni akan mengembung kan.
Jadi dia Lamek ni dia tiap-tiap hari dia tengok anak dia sedih-sedih, dia takut sampai mereputnya anak tu sampai nanti dia dah tak boleh nak kenang, dah tak nampak dah anak dia tu kan. Mungkin atas sayang sangat tu terlintas dia untuk membuat satu alat muzik untuk mengenangkan anak dia tu. Tapi bukan sekadar mengenang saja, dia mengambil kulit perut anak dia tu dijadikan soundboard ataupun muka alat muzik tu. Alat muzik tu itulah ud tu, gambus yang ada sekarang. Sebab itu dia belakangnya bulat. Dan muka gambus tu ataupun soundboard tu Lamek ambil kulit perut anak dia. Kerana kita tahu alat bertali ni yang menghasilkan bunyi daripada getaran tu, dibesarkan bunyi tu melalui soundboard tu lah. So dia nak, mungkin bagi dia dengan adanya kulit perut anak dia daripada alat muzik tu, dia akan sentiasa bersama dengan anak dia. Ataupun mungkin juga dia rasakan anak dia boleh menyampaikan sesuatu melalui suara yang dikeluarkan dari alat muzik yang dia buat tu. Jadi itu sejarah dia, ramai orang tak tahu. Memang saya pun tak tahu kalau tak dia beritahu kan. Jadi pada kami yang tahu dan suka pada alat muzik ni, benda tu bagi kami adalah satu sejarah yang sangat beri kesan lah. Betul. Jadi dia diciptakan atas sifat cinta seorang bapa kepada anak tu. Kerana dia tak nak hilangnya rasa kasih dia pada anak dia tu, dia ciptakan sebuah alat. Itu sejarah dia. First time. Mungkin first time awak dengar kan. First time saya dengar saya cerita pun ni. Saya jarang cerita benda tu sebab tak ada orang tanya pun kan. Orang tanya mana beli je kan. Orang tanya macam mana buat. So dia ada kena mengena dari zaman Nabi Adam dulu juga. Kalau di dokumentasi ni ditulis keturunan ke-6. Keturunan ke-6. Faham keturunan ke-6 ni? Anak saya keturunan anak dia satu. Okey. Cucu saya 2. Anak pada cucu saya 3. Terus ni bawah ni. Faham? Tak jauh lah. Tak jauh sangat. Mungkin dalam 300 tahun kot daripada Nabi Adam. Lebih kurang gitu lah. Ada persoalan lagi. Nak tahu lah sebab kalau saya nak cerita pasal gambus ni, mungkin orang boring nak dengar kan. Pasal nak buat gambus pakai kayu apa, mungkin boring lah. Tapi bila benda-benda yang jarang diberitahu, dia adalah beberapa unsur-unsur yang orang panggil mistik. Ataupun dia bukanlah mistik, dia tidak nampak dengan mata kasar. Ada dalam gambus ni, dia ada. Lebih-lebih dalam muzik-muzik ataupun kesenian kebudayaan tradisional mesti ada. Sebab kita wujud yang hidup dalam alam Melayu. Alam Melayu ni dia dekat dengan alam, sangat dekat dengan alam lah. Kan. Jadi ada apa persoalan lagi ke? Saya nak sambung buat kerja kalau tak ada ni. Okey, saya nak tanya last. Last je. Okey. Ada beza ke sir? Malaysia yang sir buat ni dengan gambus ke Arab. Apa beza? Apa beza dengan gambus Arab dengan Malaysia? Okey, kita dari segi istilah kita kena betulkan. Maksudnya gambus Arab tu kita panggil ud lah. Ud. Gambus Malaysia ni kita UNESCO iktiraf nama dia sebagai gambus Johor. Tapi kita sebagai orang Malaysia, kita iktiraf lah gambus Johor tu gambus Malaysia lah kan. Johor kat Malaysia kan. Jadi beza dia satu adalah kebanyakan daripada pembuat dia akan ambil bahan mentah tu, kayu tu daripada tempatan lah, daripada rumah dia je kan. Daripada hutan belakang rumah dia. Kalau sekarang orang pergi kedai apa tu, kilang papan kan. Jadi satu first adalah material. Biasanya body gambus ni, badan gambus ni dibuat daripada kayu tempatan. Kalau orang Arab tak banyak kayu pun, tapi dia ambil kayu-kayu yang sesuai untuk alat muzik akustik lah. Macam kita, orang pembuat kita daripada dulu, dia ambil kayu-kayu yang ada di rumah dia untuk senang dia buat. Tapi dari segi akustik, kita ada kajian yang kita dah buat. Kita tahulah mana kayu yang sesuai untuk body, mana kayu yang sesuai untuk soundboard. So itu first, maksudnya beza dari segi material kan. Kemudian daripada saiz, kalau ikut gambus kita ni, kita memang refer asalnya kita belajar daripada orang Arab juga. Tapi lama kelamaan dia asimilasi dengan budaya kita, dah ada perubahan dari segi saiz dan juga bentuk. Sekali dasarnya bentuk lebih kurang je, tapi adalah bezanya. Mungkin kita besar sikit, bentuknya panjang sedikit, bulat je, beza sedikit. Dari segi itu. Kemudian gambus kita pula, disebabkan oleh bentuk dan material yang kita pakai tadi berbeza, dia sound dia berbeza, maksudnya bunyi dia berbeza. Suara awak ni beza dengan Mahizin. Macam tu je lah. Kita fikir macam tu je. Walaupun Mahizin tak Arab sangat pun kan. Tapi beza dengan Farid Al-Atrash macam tu. Itu mau Arab kan. Beza. Kerana apa? Kerana dia makan roti, awak makan belacan. Contoh macam itu. Betul. Macam tu je gambus. Materialnya beza, bentuknya beza, suara yang dihasilkan juga beza.
Kemudian suara yang berbeza tu dia sesuai dengan lagu-lagu kita, kerana dah lama kita dengar lagu Zapin, lagu Ghazal digunakan gambus Johor tu main untuk lagu tu. Jadi karakter sound bunyi tu dah sesuai dengan lagu Zapin kita dan lagu Ghazal kita. Betul. Ya, itu antara beza dia. Tapi dari segi permainan, technically sama je, lebih kurang. Ada lagi soalan Yaya, ada apa-apa nak tanya sebelum saya tanya Yaya? Itu adalah soalan terakhir. Oh ya. Tapi apa-apa pun best lah berbual pasal gambus dengan, sebab kami pun tidak pernah lagi dengar. Tambah cerita pasal kisah Nabi keturunan Nabi Adam tu. Itu Nabi Adam. Tapi dalam masa yang sama kan. Okay. Saya kenalkan seorang tokoh di Malaysia ni, tapi dah arwah dah. Arwah Pak Hasan nama dia, Pak Hasan bin Osman. Dia tu pembuat gambus pertama sekali kat Malaysia. Arwah Pak Hasan ni saya sempat jumpa dia, rumah dia di Kampung Parit Hailam, Senggarang, Batu Pahat. Sekarang rumah tu diduduk oleh anak dia, Cik Alidan. Cik Alidan ni dulu pensyarah saya di Aksara lah. Dia yang ajar saya buat gambus ni. Dia pensyarah Aksara. Jadi saya pernah pergi ke Batu Pahat tu, berjumpa macam intern lah, macam latihan industri, pergi ke Batu Pahat, bengkel di rumah Pak Hasan tu, dan sempat jumpa dengan Pak Hasan lah. Jadi momen saya jumpa dengan Pak Hasan tu, banyak pengetahuan yang saya tak dapat dengar daripada orang lain, tapi diberitahu oleh Pak Hasan. Pak Hasan ketika tu pun dah umur dah 80 lebih dah. Jadi banyak. Jadi dalam dunia gambus ni, dalam muzik tradisional ni, dia banyak benda-benda yang halus. Faham tak? Halus, mistik. Bukan mistik, tapi dia halus. Dia tidak nampak dan bukan mudah difahami dengan mata kasar. Contohnya Pak Hasan selalu cerita satu hari, macam kita nak buat gambus hari ni saya pun tidak, maksudnya saya tidak menurunkan ataupun saya tak bagi tahu benda tu kepada student ataupun budak-budak generasi muda. Kalau you nak pilih gambus, kalau you nak buat gambus, you mesti pilih kayu kan. Hari ni ada tak you pergi tebang kayu kat pokok, kat hutan? Jarang lah. Jarang. Yaya pernah tebang pokok? Tak pernah ya? Tak pernah. Kita pergi kedai je beli. Tapi dulu arwah Pak Hasan cerita, sebelum kita nak buat suatu gambus, kita dah niat tu, dia kata kalau nak pergi tebang pokok, mesti hari Jumaat. Kenapa? Sebab berkatnya hari Jumaat itu adalah penghulu hari. Maksudnya nak memulakan satu buat gambus ni, kau kena pilih hari yang terbaik. Hari yang terbaik dalam satu minggu tu hari Jumaat lah. Jangan pergi time pukul 12, pukul 1. Tu maknanya tak nak pergi sembahyang Jumaat. Jadi pergi awal ataupun petang kan, lepas solat. Dia kata bila dah jumpa satu pokok yang sesuai tu, dia kata badan ni ngadap kiblat. Kemudian baru potong. Apa intipati dia nak ajar tu? Bukannya benda yang dia buat tu adalah benda yang wajib kau buat, bukan. Tapi dia nak ajar adab. Adab ni bukan pada manusia saja, bukan pada Allah saja, pada alam, semua alam, alam. Maksudnya kau nak masuk hutan, nak tebang pokok tu, padahal pokok tu dah beribu tahun, mungkin beratus tahun hidup lebih awal daripada kau. Hutan tu dah ada beribu tahun awal lebih daripada manusia kan. Betul. Penat dia membesar. Penat dia membesar. Tapi kau datang, kau nak potong dia. Takkan datang terus potong dia. Melayu tidak ajar begitu. Tidak. Melayu ajar adab dan sopan. Datang, menghadap kiblat, baca bismillah, kemudian potong pada hari Jumaat. Maknanya kita menghormati dan memberi, kita beradab dengan alam tu. Jadi orang-orang dulu dia ajar kita dari segitu. Dengan adab, dengan semua yang kita jumpa, alam, binatang, pokok, semua kita kena jaga adab. Kemudian terus benda-benda tu dia ajar. Setiap apa kita lakukan mesti kita tahu ada falsafah dia. Tak semestinya falsafah tu kita pegang, tapi kita faham bahawa ada Melayu ni banyak dengan falsafah dia. Betul. Kan? Boleh faham? Boleh faham, boleh. Okay. Okay sir, sebelum kita menambatkan sesi kita ni, bolehkah sir promote sikit gambus apa semua tempat ni lah? Ni Gambus Hub. Okay. Gambus Hub ni tempat sedap buah ni. Kalau nak beli di Jalan Kuang. Bukan. Jangan tukar topik. Bukan promote buah ni. Promote salah. kedai ni. Si bengkel ni Gambus Hub ni kita boleh dapat kita boleh jumpa di IG. Yang korang tengok video ni dekat IG kan? Kat IG, kat TikTok semualah. Jadi tempat ni boleh datang. Siapa nak datang, dia di Jalan Kebun Shah Alam. Jalan Kebun Shah Alam lah. Jalan Kebun. Adalah alamat dia kan. So boleh tengok search lah. Search je Gambus Hub. Mesti akan jumpa. Di Google Map pun ada kan. So datang sini, kalau nak beli gambus boleh, nak repair gambus boleh, nak borak-borak boleh, nak jamming boleh. Sebab selalu ada jamming sini. Boleh. Penonton ni datang daripada Ada penonton. Boleh masuk menonton. Allah. Apa orang kena datang dekat Gambus Hub ni spesifik?
Okey. Dekat Malaysia ni pembuat gambus buat masa ni ada seorang saja. Tak termasuk saya. Maksudnya saya tak iktiraf diri saya sebagai pembuat gambus lah. Pembuat gambus yang saya yang diiktiraf di Malaysia ni ada seorang, iaitu cikgu saya di Batu Pahat tadi tu lah, Sengarang, Cik Halidan. So selain daripada Cik Halidan di Sengarang tu, Batu Pahat tu, kita ada gambus hub lah. So gambus hub ni di Shah Alam, di area-area di KL semua ni boleh datang sini. Dan kebetulan juga kita ada buat gambus baru dan kita ada repair gambus baru. Kita ada repair gambus. Kemudian kita juga ada, kita boleh provide persembahan lah. Terutama persembahan tradisional. So kena datang sini sebab tempat ni pun menarik. Kalau nak datang santai-santai, lepak-lepak, borak menarik. Dan dia macam kawasan kampung sikit. Jadi banyak benda kita boleh dapatkan di sini lah. Kepada yang nak belajar gambus boleh buat kelas di sini juga. Pada yang nak belajar buat gambus pun kita boleh belajar di sini lah. Tu dia. Dia lagi ni Muiz. Saya nak cakap, saya nak tanya lah sikit. Okay. Saya borak ni memang panjang. Sebab kalau boleh saya nak lebih 17 minit. Tak, saya nak tanya. Okay. Saya nak tanya Muiz dengan ni lah, Yaya. Dulu di UiTM kan, belajar UiTM kan. Prinsipal pengkhususan tu apa? Maksudnya awak major ke? Dia panggil apa? Prinsipal kan? Prinsipal. Prinsipal apa ni? Saya prinsipal Apa dia, vokal? Saya prinsipal vokal. Apa tu nyanyi sedap ni? Yaya? Saya pun sama sir. Nyanyi klasikal saya terkejut. Kenapa? First time masuk UiTM. Sebab saya menyanyi R&B. Tapi saya selalu macam tengok awak ada macam choir team, apa UCC je. Macam mana saya tahu? Sampai sini tahu sebab saya sampai agak sini. saya sukalah Ini group mengancam. UCC. Tidak. Saya rasa UCC tu satu choir yang bagus lah. Betul. Cuma saya nak tanya, soalan saya bukan tu. Okay. Pernah tak sesiapa bagi tahu awak macam mana cara untuk menjaga suara, ataupun macam mana nak buat persembahan supaya orang terpegun dengan nyanyian awak, dengar suara awak terpegun? Ada tak? Pernah tak orang beritahu? Pernah je. Contohnya Pernah macam mana sangat. teknik dia tu? Kalau saya suka memanaskan badan dahulu kan, bagi panas badan sebelum nyanyi supaya tekak lagi terbuka. Okey. Nak cakap. Tapi lain-lain penyanyi lain cara dorang. Okey. Itu maksud saya untuk menjaga suara dari segi teknikal. Technical. Okay. Tapi di sini suara kau buka je suara, semua orang terpegun. Maksud dia? Maknanya dia ada aura yang membuat orang, sedapnya suara dia. Kalau macam tu kena in character lah dekat stage. Okay. Buat orang rasa macam dia lain and confident. Okey. Jadi amal dia apa? Amalan dia sentiasalah yakin. Okey. Boleh lah. Kalau Muiz mana? Kalau saya jadi tak malu je saya. Tak malu, maksudnya buang perasaan yang malu dan gemuruh tu. Betul. Supaya kita dapat nyanyi seperti mana yang kita praktis lah. Betul. Seperti kita rancang tu. Betul. Okey. Itu semua betul. Saya tidak langsung saya menidakkan. Cuma saya nak sampaikan bahawa dulu saya berada dapat pengetahuan daripada orang tua. Salah seorang ni daripada arwah Pak Hassan tadi tu lah. Dan beberapa lagi arwah cikgu gambus saya, arwah Pak Syekh. Untuk maksudnya masa saya belajar dia dah tua, dah 60-50 lebih kan. Mereka ni dulu mungkin guru-guru dia menyampaikan ilmu ni daripada mulut ke mulut. Tidak ada penulisan, tak ada. Tapi bila kita kaji balik dari segi sudut Islam, benda tu ada kan. Saya bagi tahu contoh. Dulu arwah Pak Syekh dengan Pak Hassan dia ceritakan tentang doa Nabi Daud kan. Nabi Daud ni kan, kadang kita tak perasan cerita dia bahawa Nabi Daud ni dikurniakan oleh Allah, suara dia sangat merdu. Jadi ada doa Nabi Daud. Untuk penyanyi, untuk orang pemain muzik, doa dulu amal. Jadi doa Nabi Daud supaya bila orang dengar suara dia, bila orang dengar permainan dia, orang rasa terpegun seperti mana orang dengar suara Nabi Daud. Itu boleh tanya orang ustaz ke, ada doa dia. Kerana daripada penciptaan, daripada yang diberitahu bahawa dulu Nabi Daud ni suara dia sangat sedap sehingga kan gunung ganang dengar dan ikut dia bertasbih, ikut dia berzikir, terlalu sedap. Dikatakan burung yang daripada sarang nak keluar cari makan tak jadi, patah balik ke sarang semata-mata nak dengar suara Nabi Daud tu, terlalu sedap. Maksudnya lapar tak cari makan pun tak apa, yang penting dapat dengar suara dia. Kemudian ikan katakan nak ke hilir, tak jadi nak cari turun bawah, ikan ni sanggup mudik naik ke hulu, mana air jeram naik ke atas, sanggup dia naik ke hulu nak dengar suara Nabi Daud. Betapa sedap kan suara Nabi Daud tu. Jadi kalau kita dalam bidang nyanyian kan, dalam bidang muzik, maksudnya boleh diamalkan kalau nak Nabi Daud, doa Nabi Daud tu.
Dia cari. Saya boleh bagi ke doa tu sir? Dia ada doa yang saya dapat dulu, dia dalam bahasa Melayu, berkat doa Nabi Daud. Adalah ayam berkokok saja, tapi itu dalam bahasa Melayu. Tapi boleh jumpa mana-mana ustaz ke, ataupun sebab yang kita tahu yang doa yang biasa diamalkan, kelebihan Nabi Daud melembutkan besi tu. Itu untuk doa melembutkan hati orang kan. Allah malaili qalbahu la intali Daud hadis tu, maksudnya lembutkan hati sepolah ini sebagaimana kau lembutkan besi akan Nabi Daud. Itu lembut besi. Tapi ada juga amalan doa untuk melunakkan suara. Kalau nak pakai silakan. Tapi saya ingatkan bahawa dalam kisah yang saya diceritakan pada saya itu, Nabi Daud sendiri tidak sanggup untuk memakai suara yang itu. Tak sanggup untuk menanggung beban mempunyai suara yang terlalu sedap. Dia tak sanggup. Sehingga kan dia offer kepada gunung ganang tak nak. Dia offer kepada burung tadi, burung pun tak nak. Sebab takut. Macam kita ni kalau suara sedap jadi artis suka kan. Saya tak salahkan lah. Tapi kita cerita pasal Nabi Daud. Kita bandingkan kita kepada Nabi Daud, Nabi kan. Dia tak nak dia semua tu, dia tak nak. Mungkin dia tak nak famous, dia tak nak kemasyhuran, dia tak nak. Jadi dia nak offer kepada binatang, dia tak nak. Binatang tak nak. Dia offer kepada pokok tak nak. Gunung ganang tak nak. Akhirnya yang dikatakan lah, yang disampaikan cerita pada saya, dia offer kepada buah labu je nak. Jadi menjadi pegangan kepada orang tua dulu, petuanya bahawa kalau nak buat persembahan, nak menyanyi, jangan makan buah labu. Kerana buah labu tu saja yang mengambil anugerah suara sedap daripada Nabi Daud tu, sehingga kan Nabi Daud dah tak ada dah suara sedap tu. Sebab sebab labu ambil. Jadi orang boleh nyanyi. Bukan, labu tak boleh nyanyi pun, dia boleh ambil saja keupayaan tu. Jadi orang tua-tua dahulu, petuanya, itulah jangan makan labu kalau nak buat persembahan kan. Jadi itu jadi tu kita tak tahulah kebenarannya kan. Tapi begitulah yang disampaikan. Jadi menandakan saya cakap pada doa tu kan, maknanya orang yang suara yang tidak sedap pun boleh amalkan. Lepas tu maksudnya dia, kalau orang yang suara tak sedap, dia kena sedar diri. Buat apa dia nak pergi menyanyi? Betul tak? Dia bukan nak menyedapkan suara seperti mana daripada suara tak sedap, tapi dia memang ada suara yang sedap. Tapi dia nak menarik aura bahawa orang dengar dan melihat dia, sedap, terpegun dan jatuh hati dengan suaranya tu. Itu amalan begitu yang kita jangan nak. makan labu ya guys. Itu petuang dulu. Penyanyi di sini jangan makan labu. Bisu. Tapi itu kalau salah ke apa ke, maafkanlah. Tapi itu yang kita dapat, saya dapat dulu daripada orang tua lah. Petuang dulu kan. Dengar boleh percaya jangan. Macam tu. Tak boleh percaya. Boleh percaya. Kerana ia petua. Petua. Percaya sebagai petua. Bolehlah try. Tapi takut boleh lah cari tanya ustaz ke mana-mana kan. Tapi saya makan labu okey je. Okey. Tapi ramai tak orang suka awak, suara awak? Kalau ramai tak makan, mesti lagi ramai. Macam tu Yang kita katakan ni, Nabi Daud tadi, itu bukan manusia saja. Ikan pun tak nak pergi makan, nak dengar suara dia. Burung pun tak nak terbang, nak dengar suara dia. Pernah awak nyanyi-nyanyi burung berhenti? Tak pernah kot kan. Burung mati kot. Jadi macam itulah. Jadi dalam dunia muzik tradisional ni, dia ada banyak perkara-perkara yang berkait dengan alam, yang kita tidak nampak dengan mata kasar. Faham. Tapi banyak yang perlu digali. Kalau kita berminat dan kita ada kasih dan cinta kepada muzik tradisional dan kebudayaan kita sendirilah. Berbeza Melayu ni dengan bangsa-bangsa lain. Sangat berbeza kan. Sangat unik dan sangat indah. Kena tanya. Saya pun dulu pernah jadi generasi muda. Banyak benda lain yang saya minat. Tapi setelah saya berjumpa dengan orang generasi yang lebih berumur kan, banyak pengetahuan yang diberitahu membuatkan saya rasa kecintaan kepada muzik tradisional tu meningkat lah. Betul. Jadi kelestarian itu bergantung kepada generasi muda. Dia tak bergantung kepada generasi tua. Kena melestarikan tu adalah meneruskan dan mengembangkan budaya tradisional kita melalui generasi yang muda dan akan datang lah. Jadi tanggungjawab saya ni mungkin dah hujung-hujung. Saya pas kepada awak lah. Kita masih muda, kita panjang lagi perjalanan. Okey, baiklah. Baik. Sekian. Boleh saya kita tamatkan sesi lah. Okey. Terima kasih Sedola. Ya, sama-sama. Okay. Saya nak habiskan nak buat ni. Tinggallah situ, jangan kelekut. Jangan kelekut. Okay gang. So yang mana yang tak tahu, yang tak pernah datang Gambus Hub, korang kena datang sekarang. Yes. Kita boleh bersesi ini sampai bila-bila, sampai hari esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jadi